perbincangan berhubung kerajaan perpaduan perlu melibatkan dua lagi parti komponen Pakatan Rakyat iaitu PKR dan DAP. Mengulas kenyataan Najib semalam yang menyambut baik cadangan kerajaan perpaduan itu, Setiausaha Agong PAS Datuk Mustafa Ali menegaskan PAS sebagai parti Islam berpegang kepada janji dan tidak akan mengkhianati rakan dalam Pakatan Rakyat. PAS sekarang ini bersama-sama dengan PKR dan DAP dalam Pakatan Rakyat. Dan PAS tidak akan mengkhianati kawan yang dibuat perjanjian. Itu saya nak jelaskan dulu. Jadi oleh kerana itu, kalau Najib bercakap tentang unity government, dia tidak boleh bercakap hanya dengan PAS. Dia mesti bersedia untuk bercakap dengan PKR, dengan DAP yang menjadi rakan persefahaman dalam politik Malaysia hari ini. Jadi ini yang perlu Najib ataupun UMNO memahami. Jadi kalau kita bercakap tentang unity government, kita bercakap tentang perpaduan adalah seluruh kaum di Malaysia ini. Kalau kita bercakap tentang kerajaan unity government, semua parti-parti politik harus terlibat. Sekiranya Najib yang juga Presiden UMNO tidak bersedia untuk melibatkan PKR dan DAP, PAS mengambil sikap tidak akan mengadakan sebarang perbincangan dengan UMNO BN berhubung perkara itu. Berbincang dengan PAS sahaja dalam konteks unity government ni tidak tepat. Mesti. Jadi kalau misalnya Najib tidak bersedia untuk berbincang sama dengan PKR dan dengan DAP, maka PAS tidak bersedia untuk berbincang dengan UMNO dan BN. Bagaimanapun, PAS tidak menutup ruang perbincangan berhubung isu selain kerajaan perpaduan, khususnya isu-isu berkaitan kepentingan negara dengan mana-mana pihak termasuk UMNO BN tanpa melibatkan PKR dan DAP. Ini berbeza dengan engagement. Ini kena faham. Engagement yang menjadi juga salah satu daripada pendekatan PAS. Kalau bercakap tentang unity government itu. Engagement, kita boleh bincang apa isu pun dengan kerajaan, walaupun maknanya tidak disertai oleh PKR, oleh DAP, itu kita boleh. Kalau ini merupakan isu-isu tertentu. Sebab kita juga kena memahami antara kita ada perbezaan pandangan, ada pendirian dalam isu-isu tertentu. Kita boleh bercakap dengan siapa sahaja, parti politik mana pun, dengan apa pun atas isu-isu yang kepentingan bersama negara dan rakyat Malaysia.